Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syafiq Muhyiddin, Setiausaha Persatuan Kebajikan Mahmudah Malaysia. Alhamdulillah, Pusat Jagaan Mahmudah Malaysia telah kita tubuhkan bersama pada tahun 2016. Tujuan kita adalah untuk membela nasib golongan terutamanya warga emas yang mana tiada tempat tinggal dan juga yang diabai oleh keluarga. Jadi kategori yang ada di sini adalah kategori warga emas yang dibuang, yang diabai, fakir miskin, mu'allaf, OKU dan juga asnaf. Jadi kami menjaga semua secara percuma dan Alhamdulillah operasi kita telah masuk tahun ke-9 pada tahun ini, dan kita membantu kes-kes hospital terutamanya bagi menyelesaikan isu-isu penempatan warga emas. Kos operasi menjaga warga emas yang sakit, yang terlantar sangat tinggi. Di Pusat Jagaan Mahmudah kita memerlukan sebanyak RM65,000 sebulan. Jadi selama kita beroperasi, Alhamdulillah dengan bantuan dan juga sumbangan orang ramai. Tetapi kita perlu lagi untuk meneruskan perjuangan kebajikan kita di Pusat Jagaan Mahmudah Malaysia. InsyaAllah usaha kita semata-mata untuk membantu masyarakat kita yang kurang bernasib baik.